Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan. Semalam Menteri Besar Johor ni kat belakang ni, On Hafiz Ghazi telah pun membubarkan DUN. Semua orang tahu. Ramai yang terkejut. Mengapa dia berbuat DUN terlalu cepat? Kerana dia ada masa hampir 1 tahun lagi sebelum edah tempoh penggal ke-15 DUN Johor itu berakhir. Tapi ramai yang tak perasan dan tak tahu sebenarnya BN Johor dia nak mengelakkan pilihan raya Johor itu diadakan sama dengan pilihan raya umum. Begitu juga di Melaka. BN nak elakkan pilihan raya Melaka dan Johor itu sama dengan pilihan raya umum. Sebab apa tuan-tuan? Sebab BN memang mengharapkan peratusan keluar mengundi rendah. Sebab dia tahu kalau peratusan keluar mengundi rendah, maksudnya pengundi-pengundi yang simpati kepada PH itu tak balik mengundi. Jadi dia akan menang besar sebagaimana dia menang pada PRN Melaka dan juga PRN Johor. Kan? Tapi bila peratusan pengundi tinggi seperti PRU ke-15 di Melaka, BN dapat telur ayam, parlimen satu pun dia tak menang. Begitu juga di Johor pada PRU ke-15, bila peratusan pengundiannya tinggi, maka parlimen BN dapat sedikit berbanding dengan PH. Itu saja sifir mengapa BN adakan pilihan raya lebih awal daripada yang dijangkakan, nak mengelakkan peratusan keluar mengundi itu tinggi. Bayangkan tuan-tuan, peratusan keluar mengundi di PRN Johor 2022 hanyalah 54.97%. Maksudnya 45-46% pengundi tak balik. Dan kita semua tahu sebab apa pengundi tak balik. Sebab ketika itu COVID-19 masih melanda dan rakyat sebenarnya dia faham bahawa kuasa kerajaan negeri itu kecil. Mereka tak apalah tak balik pilihan raya negeri sebab dia tahu kuasa kerajaan negeri itu kecil. Tapi dia balik PRU sebab dia tahu kuasa kerajaan pusat itu lebih besar. Sebab itu dia nak jimat belanja, nak jimat masa. Dia tak nak balik dalam masa 2 kali dengan belanja duit, masa dan sebagainya. Jadi dia balik PRU, pilihan raya umum. Parlimen dia balik, tapi PRN Johor dan Melaka dia tak balik. Itu saja sebenarnya sifir. Kita tahu taktik UMNO BN itu sebab saya dah lama mencadangkan kepada PMX, supaya bubarkan parlimen sekali dengan sama ada Johor atau Melaka. Oleh kerana Johor bubar dulu, tak apalah, bubarkan bersama dengan Johor. Cadangkan kepada MB Negeri Sembilan, bubarkan DUN di Negeri Sembilan, Selangor dan Pulau Pinang. Dan Perlis pun kena bubar sebab Perlis pun kerajaan yang berada dalam keadaan ketidaktentuan. Jadi baru ada akai BN. Dia nak scam PH dengan pilihan raya awal supaya pengundi tak balik. Kita scam dia balik dengan bubarkan parlimen. Tak apalah Melaka kalau tak nak bubar sekali pun tak apa. Kita korbankan Melaka, kan? Tapi kalau kita dapat menang ataupun memberikan saingan yang sengit di Johor dan parlimen, sudah tentu Melaka akan ikut sama. Maksudnya rakyat sentimen kemenangan PH di Johor dan di peringkat parlimen itu sudah tentu akan tempias ke Melaka. Jadi hati-hati. Saya harapkan PMX supaya fikir, tak apalah, bubarkan awal untuk kita beri pengajaran kepada UMNO BN yang biadab dan juga yang tidak ada semangat setia kawan langsung. Yang penting bila dia kuat, dia akan terajang kita, dia tak hiraukan kita. Tapi bila dia lemah, dia melutut dan merayu untuk nak menteri itu, nak menteri ini, nak Felda, nak Mara, nak itu, nak ini, kan? Itulah UMNO. Itu sebab saya daripada dulu lagi tak percaya kepada UMNO. Tapi macam mana? Ramai yang percaya, ramai yang lembik tengkuk, ramai yang hati tisu percaya kepada UMNO, akhirnya UMNO nak scam kita. Jadi jalan yang terbaik ialah bubarkan parlimen, bubarkan Negeri Sembilan, Selangor, Penang dan Perlis itu bubarkan, dan tarik sokongan di Perak dan Pahang. Baru ada akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.